Kalau ini kali pertama korang nak ke Switzerland, ada 3 tempat menarik yang saya rasa wajib masuk dalam itinerary. Dan salah satunya buat saya lebih faham kenapa ramai sanggup datang ke Switzerland walaupun kosnya bukan murah. Dalam video ini saya akan bawa korang mengenali lebih dekat 3 tempat ini dan akhir video korang akan faham juga kenapa korang wajib datang ke sini. Okay, hari ni hari yang keempat I kat Switzerland. So, I plan nak pergi ke Lucerne. Okay, let's go. Saya mulakan perjalanan di Lucerne, sebuah bandar kecil yang sering dianggap bandar paling cantik di Switzerland. Seperti biasa, sebelum memulakan perjalanan, saya akan beli tiket siap-siap di apps SBB. Sekali beli tiket return. Untuk pengetahuan korang, Lucerne mempunyai sejarah lebih 800 tahun dan terkenal sebagai pintu masuk ke kawasan Alps Switzerland. Ramai pelancong memilih Lucerne kerana ia mempunyai gabungan tasik, gunung dan bandar lama dalam satu lokasi. Chapel Bridge yang korang lihat ni dibina pada abad ke-14 dan merupakan jambatan kayu berbumbung tertua di Eropah. Apa yang saya suka tentang Lucerne ialah suasananya yang tenang walaupun ramai pelancong. Bandar ini masih terasa aman dan damai. Masa saya berjalan-jalan di Lucerne, first time saya berjumpa keluarga Indian from Malaysia. Sempat kami berbual sebelum meneruskan perjalanan masing-masing. Terdapat market Christmas yang menjual makanan international dan bagus juga, mudah nak beli makanan halal di sini. Hari ini saya menuju ke Mount Pilatus, salah satu gunung paling terkenal berhampiran Lucerne. Gunung ini ketinggiannya sekitar 2132 meter dari paras laut. Okay, sekarang ni I nak naik atas ke Mount Pilatus. Okay, seorang je dekat dalam ni. Okay, Mount Pilatus ni korang kena turun nak naik kat sini, naik bas dan turun ke Kriens. From Kriens tu korang jalan kaki sampai ke Pilatus ni, Mount Pilatus ticket station. Menariknya, nama Pilatus dikaitkan dengan legenda lama yang mengatakan roh Pontius Pilatus pernah tinggal di kawasan gunung ini.
Untuk tiket, korang boleh beli walk-in sahaja dan tunjuk kepada kaunter sama ada korang adalah pemegang Switzerland Pass ataupun Half Fare Card untuk dapatkan lebih diskaun. Kalau korang datang ke Lucerne, wajib naik Mount Pilatus ataupun Mount Rigi. So kat sini ada dua pilihan lah. So hari ni I pilih Mount Pilatus untuk naik ke atas gunung. Let's go, I bawa. Perjalanan ke puncak agak mengambil masa yang lama, tapi tak terasa sangat sebab leka dengan keindahan melihat sekitar sini. Semakin naik menghampiri puncak, semakin kita nampak letupan salji di atas tanah. Ini adalah stesen yang pertama sebelum kita naik ke puncak menggunakan Dragon Ride. Masa saya datang ke sini tak berkesempatan nak naik Cogwheel Train sebab tengah ada maintenance. Pada hari yang cerah, pengunjung boleh melihat sehingga 73 puncak gunung dari atas ni. Sebaik sahaja Dragon Ride semakin menghampiri puncak Mount Pilatus, pemandangan yang terbentang memang luar biasa. Dari atas ini kami dapat lihat Bandar Lucerne, Tasik Lucerne yang biru serta deretan gunung Alps yang seolah-olah tiada penghujung. Tidak hairanlah ramai yang anggap Pilatus adalah gunung yang paling cantik di Switzerland. Kalau korang tanya worth it tak naik Pilatus ni? Jawapan saya, ya, sangat berbaloi. Terutama sekali korang yang pertama kali datang ke Switzerland. Yeah, that's cheating. Fucking hands down.
it's time to say goodbye to our first hotel in Switzerland. Hotel ini terletak dalam Museum Ferrari. Kita boleh akses museum ni 24 jam. Our next destination is Rhine Falls sebelum kami meneruskan ke Interlaken. Rhine Falls ni terletak tidak jauh dari bandar Zurich, sekitar 1 jam sahaja. Air terjun ini adalah paling besar di Eropah, bukan sebab paling tinggi, tetapi paling besar dari segi jumlah air yang mengalir. Kalau kita berdiri dekat platform ini, bunyi deruan air itu sangat kuat dan rasa gegaran air yang kita sendiri boleh rasai. Setiap saat, ratusan ribu liter air mengalir melalui Rhine Falls ini. Kalau korang datang musim panas, boleh nampak jelas gabungan air terjun dan istana lama. Cantik pemandangan tersebut. Korang boleh selitkan aktiviti ke sini sama ada hari pertama atau hari terakhir di Switzerland, sebab tak jauh, hanya 1 jam sahaja dari Zurich. Train ini pula terletak betul-betul sebelah Rhine Falls. Hai, kita orang berada di Rhine Falls. Kat sini atas jambatan. So sebelah ni track train. Jom nak tengok apa lagi ada kat sini. Let's go. Pemandangan antara sungai, berjalan kaki, rail, sungai lagi. Kami sempat singgah di Migros Mall untuk beli Lego anak-anak. Korang yang ada anak-anak yang sukakan Lego, jangan lupa minta Lego Passport. Nanti setiap negara yang kita pergi, singgah ke Lego Shop dan boleh dapat stamp. Cukup collection, dapat free Lego. Best kan? Are you here for holidays? Yes. Looks great. Switzerland's really pretty when it's Christmas. You should definitely go to Strasbourg if you want a Christmas feeling. Yeah, it's very pretty. Next day kami di Interlaken. Kami naik public transport ke sini. Sebenarnya kami sampai sini dalam pukul 8 hingga ke 9 malam, tapi sangat sunyi. Dan inilah bilik kami. I book guna Agoda. Korang boleh guna kod I untuk dapatkan lebih banyak diskaun. Khalisah AGD. Bilik ini sangat unik. Kita tidur ke atas sambil boleh kira bintang di langit. Host siap bagi welcome gift. I perasan bila kita menginap di hotel ataupun di Airbnb Switzerland, host akan sediakan welcome gift sekecil 2 biji coklat. So, hari masak Maggi. Maggi Mika.
Nak tengok suasana dan pemandangan siang dari bilik kami? Nantikan next video. Terima kasih menonton episod kali ini sehingga habis. Jangan lupa subscribe channel Kalisa Hazrina untuk lebih banyak perkongsian travel dalam dan luar negara. Okay, bye.